Helmi kata, apa khabar Casey? Saya ada cerita yang ingin saya ketengahkan yang berlaku pada saya, dan perkara ini berlaku tahun 2007. Wah, 2007. Sekarang 2012, lebih kurang 5 tahun yang lalu. Helmi mengalami satu peristiwa yang menakutkan. Katanya Helmi, saya waktu itu baru saja berumah tangga dan saya ni sedang berbulan madu dengan isteri saya di salah sebuah hotel, di salah sebuah hotel di kawasan Phuket. Jadi Helmi menceritakan dari kiriman SMS, saya dengan isteri ini memanglah waktu bila sampai 2 hari lepas, kami bercuti di Phuket ni selama lebih kurang seminggu. 2 hari lepas bila sampai ni, kami merayap sini sana, membeli belah dan sebagainya. Jadi pada malam yang disebutkan oleh Helmi, saya dengan isteri pulang ke bilik. Kemudian entah macam mana, bila sedang berjalan waktu itu, kata Helmi, saya pun ingatkan nak singgah ke kedai di sebelah hotel untuk beli beberapa minuman dan tidbit. Kami nak menonton lah, kalau ada cerita-cerita yang baik dalam bilik hotel, saya dengan isteri nak menonton. Jadi bila dah singgah kedai, saya suruh isteri saya balik lah. Isteri pun dah penat sebenarnya, dia pun dah tak nak ikut saya. Jadi apa yang berlaku, dipendekkan cerita, kata Helmi, saya sampai bilik hotel, saya tengok lampu terang. Saya tanggalkan sepatu saya, letak barang-barang di tepi katil, saya baring. Saya nampak selimut ni macam isteri saya sedang baring. Jadi saya baring atas katil Casey, dan nampak rambut hitam, nampak kepala belakang sedikit hitam. Kemudian saya cakap dengan isteri, "Ma, takkan tidur siang, Ma? Kata nak tengok TV. Baba dah beli makan ni banyak-banyak." Saya pegang badan isteri saya, Casey. Bila saya pegang badan isteri, waktu yang sama saya dengar dekat tandas bunyi orang flush toilet. Saya pandang dekat tandas, isteri saya keluar dari tandas. Saya terperanjat, isteri saya tengok pun terkejut. "Kenapa dengan abang?" Saya tengok balik, jeling sebelah kanan saya, di mana tadi saya rasakan isteri saya baring atas katil. Tak ada orang, Casey. Baik-baik malam tu saya nak tenangkan diri, menonton TV dengan isteri saya. Saya tak tenteram dibuatnya. Isteri saya pun mengantuk tiba-tiba saja. Malam tu dia kata, "Bang, saya tidur dulu bang, saya mengantuk." Saya kata, "Okeylah, awak tidurlah." Isteri pun tidur, dia tarik selimut. Mata saya berkali-kali asyik-asyik menjeling ke arah balkoni dalam bilik hotel. Oleh kerana saya ni dah terlampau rasa tak sedap hati, saya pun bangun menuju ke arah balkoni. Saya tarik pintu balkoni untuk tutup. Kemudian bila nak tarik langsir, Casey, terperanjat saya, Casey. Sedang saya nak tarik langsir, tiba-tiba ternampak macam sesuatu di sebalik satu pohon kecil. Dalam pasu tu ada pohon kecil diletakkan dekat balkoni. Di sebalik pohon tu yang daunnya lebat, macam nampak ada orang sedang menjenguk. Saya pejam mata, tarik langsir, naik katil. Malam tu saya tidur, TV saya hidupkan, lampu saya tidak matikan sepanjang malam, Casey. Pendengar Ria 897 FM, itulah pengalaman saya di salah sebuah hotel bernama, tak boleh sebut lah ya, di salah sebuah kawasan di Phuket. Terima kasih, Casey, dan selamat tengah malam.